Tapi banyak orang-orang UMNO dia tak tahu sejarah ini, tak pernah tengok. Bila sampai akhirat dia, Mustafa Kemal Atatürk, macam-macam penyakit sampai. Sampai siang malam dibakar oleh api neraka. Badan panas. Simpan dalam istana tak boleh tahan, panas. Pengikutnya hantar ke tengah laut. Tak boleh juga, tak boleh sujudkan badan dia. Jerit juga. Jerit. Akhirnya pun mati juga. Lepas mati, nak tanam, bumi pun tak setuju dengan dia. Tak terima dia. Sampai mayat dia hanya dikeringkan saja macam itu. Inilah orang yang berdosa banyak. Sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bagi undi kepada UMNO Barisan Nasional, kita pun dapat dosa. Setuju? You tengok, bila MCA gerakan MIC dia serang Islam, UMNO cakap apa? Ustaz-ustaz UMNO mana pergi? Haji-haji yang sokong UMNO mana pergi? Murti-murti UMNO mana pergi? Pemuda-pemuda yang kuat UMNO ni mana pergi? Kalau berani, keluar. Mari kita tengok siapa yang betul. Dia kata dia Islam. Siang malam dia cakap, oh ini Haji Razak ya, Haji Najib. Haji Najib kata apa? Dia pergi ambil haji pun tengah jalan lah, betul? Tengah jalan sudah balik kata haji. Dia kata hanya UMNO lah yang boleh jaga kesucian agama Islam. Oh hebat betul ini bibi merah. Cukup hebat. Kalau dia boleh jaga Islam, tuan-tuan dan puan-puan, dia kena jaga di bini dulu. Pernahkah akak you nampak Kak Rose ini tutup aurat? Siang malam dia hanya tunjuk dia punya rambut. Oi, cantik betul rambut saya. Kerana dia pendek, dia nak tinggikan dia punya rambut, artinya dia boleh lebih tinggi sikit. Itu saja dia tunjuk. Tunjuk dia punya cincin, 24 juta. Tunjuk dia punya handbag semua, ratus ribu satu. Tuan-tuan dan puan-puan, takkan tuan-tuan dan puan-puan tak rasa sakit hati dengan satu bini yang macam ini? Itulah orang kata Najib. Nama Najib ini apa maksud dia? Najib, negara akan jahanam ikut bini. Habis. Negara akan jahanam ikut bini. Najib. Teruk betul lah. Betul-betul dia punya nama ikut bini. So tuan-tuan dan puan-puan, UMNO pula kata kesucian agama Islam dia boleh jaga. Saya nak tanya orang UMNO, siapa yang buang Jawi? Siapa yang buang Jawi? UMNO juga yang buang Jawi. Yang saya tahu, kalau tak tahu Jawi, tak tahu tulis atau tak tahu baca, macam mana you nak baca ayat Al-Quran? Adakah tuan-tuan dan puan-puan pernah nampak ataupun tengok dalam TV Najib baca satu ayat Al-Quran? Ada? Apa pun dia tak tahu. Mungkin saya lebih banyak. Nantilah bang. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia tak tahu baca ayat Al-Quran, macam mana dia tahu sembahyang? Boleh sembahyang? Siang malam dia kata bikin itu apa, masjid besar-besar. Tak guna, tak ada orang pergi sembahyang. Inilah UMNO Barisan Nasional. So tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali UMNO selalu kata, hanya UMNO sajalah boleh jaga orang Melayu. Memang betul. Sebelum perintah oleh PAS di negeri ini, apa abang dapat? Abang apa akak you dapat? Sebelum dapat kuasa oleh PAS, dapat wang kafalah tak? Dapat apa lagi itu anak-anak kita apa universiti dapat itu apa, ada 1.400, ada 1.200, ada. Tai kucing pun tak dapat seketui, masih nak hidup UMNO. Bodoh kita macam ini. Tapi bila diperintah oleh PAS, sekurang-kurangnya pun dapat macam ini. Ada.
yang dikatakan, PAS selalu katakan negara berkebajikan. Dia nak kayakan rakyat kita. Tetapi UMNO hanya kayakan kroni-kroni mereka. Itulah UMNO Barisan Nasional. So macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan, kuasa PAS kena tahankan. Kalau orang Cina ini, orang yang bukan Islam ini masih bernama Richard Wong, belum tukar nama lagi ya. Masih. Mungkin mana tahu satu hari saya tukar nama jadi Abdullah Wong. Ini tak tahu. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini saya boleh sokong PAS, satu parti yang berjuang dengan Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan orang Islam khususnya tak boleh sokong PAS, saya tak tahu ini Islam apalah. Apa Islam itu? Islam UMNO tak boleh lah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, sampai hari ini orang Cina, orang India boleh bersama dengan PAS. Kita sudah tak takut dengan ini PAS. Yang dulu kita tengok ini lambang saja, lari habis semua Cina. Tak berani. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? MCA lah ini celaka. Siang malam dia nak tanamkan satu kejahatan kepada kepala orang Cina. Dia kata, you jangan sokong PAS. PAS ini ekstremis. PAS ini jahat. PAS ini potong kaki, potong tangan. Silap-silap sana pun kena potong, dia kata. Itulah, larilah orang Cina, tak berani. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sampai hari ini orang Cina, orang India sudah tak takut. Kerana apa? Kerana Cina sudah tahu ada satu ayat yang dikatakan la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam Islam. Sampai hari ini juga, pernahkah pasti negeri ini paksa orang UMNO pergi sembahyang? Ada? Orang UMNO you kena pergi sembahyang setiap hari 5 waktu. Ada? Tak ada. Dia nak buat apa, you punya pasal lah. You tak sembahyang, you tanggung dosa sendirilah. Dia ada paksa orang Islam sini tak boleh minum arak. Kalau dia nak minum, apa boleh buat? Dia tanggunglah dosa sendiri. Sampai hari ini sudah tukar banyak dalam masyarakat Cina, masyarakat India boleh bersama dengan PAS. Yang kita tahu UMNO dengan PAS sama juga, orang Islam, orang Melayu, tetapi ada bezanya. Yang kita berkawan dengan PAS, kita rasa orang PAS ini lebih ikhlas daripada orang UMNO itu. Orang PAS lebih beriman daripada orang di sebelah sana. Bukan saya nak jack orang PAS. Betul. Kalau orang PAS tak beriman, hari ini tak ada PAS lagi. Kerana apa? Kerana 27 tahun yang lepas berlakunya di negeri Kedah, di tempat Memali, berapa nyawa sudah dihabis orang PAS kita? 14 nyawa. Jangan lupa, ini kena tanamkan dalam otak kita. UMNO lah yang bunuh orang PAS kita. Lagi siapa bunuh? Siapa yang perintah ini? Musa hitam. Tetapi Musa hitam dia kena tanggung dosa ini. Sampai hari ini apa dengan Musa hitam? Waris pun habis. Hilang habis. Dia seorang saja. Inilah dosa-dosa yang dia tanggung. Jangan. Tak gunanya siang malam you agung-agungkan ini UMNO. Buat apa? You agungkan UMNO bagi you apa? Terutamanya orang yang sokong UMNO. Mungkin dia rasa, bila PRU sampai, pilihan raya sampai, kita dapat RM20 daripada UMNO. Kita dapat RM50 daripada UMNO. Makcik-makcik semua pun, bersyukurlah dengan UMNO ni. UMNO cukup baik, 50 lebih tahun bagi sekali. Inilah orang Melayu. Senang-senang ditipu oleh apa? Oleh UMNO ni. UMNO hanya pakai duit saja. Yang lain cara dia tak ada. Dia bukan bagi pendidikan untuk didikkan anak muda kita. Dia hanya nak rosakkan anak muda kita. Kalau tak percaya, you tengok mak rempek budak-budak ini. Siapa yang kasih ajar? Siapa yang ajar ini mak rempek semua? UMNO lah. Bila kita ada ceramah, dia panggil orang mari kacau.
Budak-budak saja, 16 umur, 17 umur, 18 umur. Dialah yang panggil budak-budak, mari kacau kita. Tetapi Kedah ini, tengok-tengok pun, Kedah kita pun kuat juga. Dia tak berani mari. Baru ini 5 hari bulan saya di Melakau. Melakau, Bukit Katil. Di trailer pas kita, malam itu saya ada sana. Kita di Padang ini, UMNO boleh buat di sebelah jalan. Ceramah, dia kata ceramah. Tetapi 5 menit tak sampai, sudah tak ada. Penceramah semua sudah hilang, dia buka musik kuat-kuat, dia nak kacau kita. Inilah perangai UMNO. Perangai UMNO. Apa gunanya agungkan ini UMNO buat apa? Kalau you nak agungkan UMNO, lebih baik you agungkan Islam. Betul? Ada satu ayat lagi. Al-Islamu yaklu wala yukla alai. Inilah. Agungkan Islam lebih baik daripada UMNO. UMNO bagi apa? So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa yang abang tadi kata, Saman sudah sampai. Tapi tak apa. Kalau ada peluang lagi kita main. Kita nak katuk UMNO ni cukup-cukup. Sampai dia tak boleh tahan. So, tuan-tuan dan puan-puan, kerana masa tak berapa cukup, saya nak kupaskan satu soalan saja dengan mustahak. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, PRU yang akan datang ini, yang ditandingkan oleh PKR di tempat ini, KP juga yang tanding, dengan gerakan MC. Keadilan. MC. PKR akan tanding dengan MCA. So, tuan-tuan dan puan-puan, yang dulu you orang berani, you sokong PKR. Yang hari ini sama juga. MCA boleh tanding dengan PKR. Kalau MCA ditandingkan, mestinya Cina yang tanding. Dengan PKR orang Cina juga. So, tuan-tuan dan puan-puan, kali inilah macam mana you nak bagi undi you. Sama-sama juga Cina KP. Betul? Tetapi KP, antara KP itu ada KP Jimmy, ada KP Harbi. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau you nak tanggung dosa banyak, undilah KP Harbi. Kalau you nak dapat pahala, undilah KP Jimmy. Sama juga dengan parlimen ini, ditanding oleh PKR dengan MCA juga. Sama juga. Yang MCA, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang Islam kena tahu, MCA inilah yang hinakan agama you. Dialah yang serang agama you. Kalau you bagi undi kepada MCA ini, tuan-tuan dan puan-puan, Islam akan runtuh di negeri Kedah. Walau dulu ada pernah dun ini jadi kata, tapi tak apa. Ini kali saya rasa calon yang dibagi oleh Pakatan Rakyat, saya rasa amat baiklah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ditanding oleh PAS dengan UMNO, macam mana? Pun susah juga. Antara dua-dua orang Islam, dua-dua pun Melayu, macam mana bang? Nak bagi undi? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi soal jawapan dia. Kalau dicalonkan oleh katakan, biasanya orang yang beriman setuju. Kalau di sebelah sana kita lawan syaitan UMNO tu, orang itu perangai mereka itu macam siapa? Perangai mereka itu seolah-olahnya macam Abdullah bin Ubay. Tahu siapa itulah? Jangan pikir dosa lagi. Abdullah bin Ubay ini adalah bapa apa? Semua orang tahu. Orang Islam tahu dia bapa apa itu. You tahu? Jangan bagi undi kepada mereka. Kita bungkuskan UMNO ini habis-habisan. Boleh? So, tuan-tuan dan puan-puan, kerana masa yang singkat, sebelum saya nak undur diri, saya nak hiburkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu dua lagu. Nak dengar? So, lagu saya ciplak saja. Saya ciplak daripada satu lagu pertama, yaitu Hati Lebu Jadi Debu. Nak dengar kak? Saya ciplakkan jadi UMNO lebu jadi debu. So, lebih kurang macam ni lah. Jangan marah ya.
minum sikit. Dia punya lagu lebih kurang macam ni lah. Titik-titik nodar tertinggal dalam dada, benci kat UMNO memang ada, namun rakyat kita hidup dengan derita. Pastikan UMNO lebu jadi debu. Hanya satu yang ku sayangi, parti Islam se-Malaysia. Dalam hatiku gini, hari-hari berjihad samamu demi keadilan. Bungkuskanlah UMNO demi keadilan. Bungkuskanlah UMNO. Itulah lagu pertama saya. Lagu kedua ini kalau Parlimen dibubarkan sudah tak laku. So lagu kedua penyanyi dia adalah Jamal Abdullah. Lagu yang bernama Kekasih Awal dan Akhir. Oh, ini wanita cukup sukalah. Okey ya, lagu ini ya. Kekasih Awal dan Akhir. Saya ciplakan jadi Bila PRU Sampai. Dan lebih kurang macam ni ya. Siang menanti malam, malam menanti siang. Bila PRU sampai, rakyat tunggu-tunggu. Najib menunggu karus, karus menunggu bomo. Bila nak dibubarkan, rakyat tanya-tanya, kena tunggu juga. Sekian lama ditipu, rakyat bangkit menentangnya. Kerananya kezaliman, bien pasti tumbang kali ini. Sama-sama berjuang demi parti Islam, boleh bawakan keadilan untuk semua kaum, untuk anak cucu kita, untuk anak cucu kita, untuk anak cucu kita. So inilah persembahan saya malam ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Richard Wong. Tuan-tuan dan puan-puan, apa dah jadi, apa dah jadi, sampai sekarang tak bubar lagi. Apa nak jadi? Jadi apa nak jadi tuan-tuan? Sama-sama kita tunggu, sama-sama kita saksikan. Malam ni mungkin kita balik 12.30. Penceramah kita yang seterusnya pada malam ini adalah Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh, Esko Kerajaan Negeri Kedah. InsyaAllah akan mengupas banyak lagi tentang UMNO dan Barisan Nasional. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati sahabat saya Tuan Haji Sobri Osman, Timbalan dan Ketua Pas Kawasan, yang saya hormati yang berbahagia penceramah undangan kita